Pelakon Zul Yahya akhirnya tampil memberi perkembangan terbaru selepas kisah kesempitan hidup keluarganya hangat diperkatakan di media sosial sejak beberapa hari lalu. Isterinya, Siti Raihan Mohrozi memaklumkan keadaan mereka kini berada dalam keadaan baik dan masih meneruskan kehidupan seperti biasa walaupun berdepan ujian berat. Menurut Siti Raihan, Zul Yahya masih menjalankan perniagaan makanan mereka seperti biasa dan bersyukur ramai tampil membantu selepas kisah mereka tular. Alhamdulillah kami semua okey. Baik-baik saja. Abang, Zul, juga masih berniaga macam biasa. Syukur ramai yang membantu, keluarga, rakan-rakan dan pengikut kami di media sosial. Alhamdulillah katanya. Difahamkan, ramai kenalan rapat termasuk pengikut media sosial turut menghulurkan bantuan bagi meringankan beban keluarga mereka. Dalam masa sama, Siti Raihan berkata Zul Yahya memilih untuk tidak mengulas panjang mengenai keadaan mereka kerana tidak mahu perkara itu disalah tafsir. Katanya lagi, pelakon itu juga kurang selesa membaca komen netizen yang ditinggalkan di media sosial sejak isu tersebut mula menjadi perhatian ramai. Maaf. Cuma abang tak mahu mengundang komen-komen netizen lagi, ujarnya. Sebelum ini, Zul Yahya menerusi siaran langsung di TikTok mendedahkan perniagaan yang diusahakan mengalami masalah sehingga memberi kesan besar kepada kewangan keluarganya. Malah, keadaan itu dikatakan menyebabkan mereka terpaksa keluar dari kediaman dan tinggal di premis perniagaan kerana tidak mampu menanggung bayaran utiliti. Untuk rekod, Zul sebelum ini berhijrah ke Ipoh, Perak dan mengusahakan restoran steamboat sebelum menukar konsep kepada masakan kampung menerusi perniagaan dikenali sebagai Zul Yahya Resipi. PSSTTT. Dalam hidup ni kadang-kadang orang yang nampak kuat dekat luar pun sebenarnya sedang bertarung dengan masalah sendiri. Media harap korang jangan terlalu cepat menghukum sebab setiap orang ada ujian masing-masing.